Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast Nada dan Nostalgia. Satu podcast yang dibawakan oleh Transtalk Creative dengan branding partner Netflix. Jadi kepada anda semua masih bersama dengan saya, DJ KZ, legend, DJ Legenda, telefon daripada Channel FM sini. Terima kasih. Dan bersama dengan saya untuk malam ini dalam satu podcast yang agak lain sikit. Sama dengan saya, KZ Abang Kanada. Baik, terima kasih kepada yang sedang menonton podcast, yang dah tengok podcast sebelum ni, kan? Macam cerita apa semua. Kita ada artis legend, hotel rockers sebelum ni, dan kali ni kita bawa juga salah seorang yang boleh katakan sangat legenda. Otai, segala otai. Itu dia. Tapi satu benda yang agak pelik, memang orang tak buat lepas pada dia dan tak ada orang buat sampai sekarang. Itu dia. Jadi kepada yang sedang bersama kami di YT Transtalk TV dan juga di UNC Channel. Itu Y tadi kan. Jadi yang mana komen dan feedback, terima kasih. Kami terima dengan baik. Dan tapi kalau yang komen tu biarlah yang memena kan. Ini ada yang komen macam nak hitam lain macam je kan pada artis. Janganlah kesian kat dia Okey, terima kasihlah kepada semua yang bersama kami. Dan ada juga yang bagikan komen dan DM supaya bawakan artis yang lain, artis yang lama, insyaAllah dalam usaha. Dan ada yang dah kami panggil, dia dah susun untuk podcast kami nanti itu semua kan. Jadi kepada yang ada lagi tu, kalau ada jiran-jiran dia memang artis yang dah lama, yang orang dah ingat lupa, sila DM kami. Okey, boleh Dan juga kepada penaja-penaja yang nak taja, yang sudi nak menaja, bukan apa, kita poolkan juga kan tajaan-tajaan untuk kita bantu-bantu artis kita Apa kita tahulah artis kita dekat Malaysia ni faham je lah kan. Jadi pada yang sudi ada produk nak sembang kami untuk dipromosikan, dialu-alukan. Okey, DM saja. Dan kepada yang sedang tengok live ke apa, kita ada live juga kat sini, boleh subscribe YouTube, boleh like dan share juga lah pada kawan-kawan yang lain. Dan pada malam ini kita nak bawakan satu figura yang memang, saya katakan memang lain daripada lain. Tak pernah lagi ada orang buat dan saya rasa tak ada orang boleh buat pasal ini. Kalau ada pun alhamdulillah, bersyukur sangat sebab kalau tak ada memang dah orang kata sepi, memang dah tak ada lagi boleh jadikan satu dalam dunia pun. Kalau saya boleh jamin kalau beliau orang yang saya nak kenalkan dibawa ke pertandingan ataupun tunjukkan di luar negara untuk pertandingan seperti BGT, AGT itu kan, memang boleh pukul sampai final lah, saya cakap tu kan. Okey, baik. Jadi kita bersama dengan orang yang kita bersama dengan beliau sekarang ni yang serius boleh menjadikan gergaji alat muzik. Gergaji boleh alat muzik. Selalu ni kita main muzik pakai muzik kan. Jadi kita pakai gergaji boleh alat muzik. Jadi yang ini saya nak mengalu-alukan salah seorang pemuzik, seniman dan the one and only living legend yang cukup istimewa, Datuk Ismail Jejaka, yang masih lagi jejaka. Tu yang sedap bunyi. Tetapi jejaka yang satu-satu jejaka main gergaji menjadikan alat muzik. Betul. Betul. Datuk ni kalau cakap romantik dia orang dia. Tapi kalau dia perform kan, memang orang kata lain lah. Bunyi biola, bunyi gergaji tu lagi kuat daripada suara dia. Betul.
Lebih kurang gitu lah. Saya tahu Datuk ni sejak zaman saya sekolah rendah. Zaman TV hitam putih lagi, betul tak? Betul. Zaman RTM dan tak ada TV swasta. Dan pernah muncul kat TV swasta Datuk? Pernah kan? Pernah juga Astro lah. Ada Alhamdulillah. Tapi dah ambil masa yang agak lama juga kan. Ya. Jadi pada malam ni, inilah dia orang dia yang kita nak perkenalkan, kita nak bawa naikkan semula. Datuk tak tenggelam sebenarnya, tapi tidak dikenali je kan oleh generasi yang akan datang. Orang lama mesti tahu, generasi yang tak tahu. Mungkin sekarang ni ada yang terfikir-fikir, tadi host kata main muzik guna gergaji, macam mana tu? Jadi kalau nak tahu, yang tengah tengok live, tunggu sikit lagi. Betul Ya. Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan, dalam Nada dan Nostalgia ni, Datuk pun, usia Datuk berapa sekarang Datuk? 77. 70-an. Ya. Bermakna kalau 70-an, remaja ni bermula tahun 70-an setanding dengan artis-artis dan legenda-legenda yang telah tiada border. Ya. Betul Datuk dulu bermula tahun bila tu Datuk? Dalam satu rancangan apa? Bermula mengenalkan Gaji ni. Kerana waktu masih saya dalam bangku sekolah lagi. Bangku sekolah lagi remaja, bangku sekolah lagi. Umur berapa tahun masa tu? Belasan, 13. 13. Kalau Datuk 13, lepas tu dia muncul. Saya masa tu memang belum lahir lah. Kan? Kalau Datuk 13 tahun, lepas tu Datuk popular, mula main media muzik 13 tahun, yang masuk dalam pertandingan pada tahun 79. 79 ya. Saya baru masa tu umur belum belasan tahun lagi, baru awal-awal TV hitam putih lagi kan. Dalam pertandingan apa tu Datuk? Bakat TV. Bakat TV di RTM yang bersama-sama dengan Datuk ketika tu? Datuk Jamali Syahadat Arwah Datuk Jamali Syahadat. Orang baru mesti tercari-cari. Ya. Kan? Betul. Siapa Datuk Jamali Syahadat? Yang popular dengan suara-suara Atan. Betul itu dia. Jadi Datuk ni kan, bila bermula dengan 13 tahun tu, macam mana Datuk boleh tahu gergaji ni boleh jadi alat muzik? Sebenarnya benda ni datang daripada ayah saya lah. Bapak saya kerja tentera laut Tentera laut. Malaysia. Okey. Jadi dia kalau waktu-waktu musim cuti, dia suka bertukang. Suka bertukang. Okey. Jadi dia nakkan anak dia pun, anak satunya, saya seorang aja anak sulung. Bertukang. Dia ajak saya, kau daripada duduk makan tidur je. Duduk makan tidur ya. Tidur baik kau buat kerja-kerja ni. Baik kan belajar buat cara tukang. Dia memang pandai dalam pertukangan. Pertukangan okey. Buat rumah ke apa? Tak buat di rumah, meja ke. Kursi okey. Jadi saya mula belajar lah dia. Dia tunjuklah cara pertukangan ni lah. pertukangan ni. Termasuklah gaji kayu. Okey. Kita mana boleh tahu benda gaji ni kan. Bila kita gesek memang tak boleh dia. Bila kita gesek selalu tersepit. Bila tersepit dia bunyi. Dia bunyi nada. Saya kata dia ni macam ada nada. Masa tu saya dah boleh main gitar apa semua sikit. Okey. Jadi saya tengok ada dia punya do re mi tu. Saya kata, jadi di situ datang idea saya nak cantumkan do re mi tu boleh jadi melodi bunyian alunan irama kan. Di situlah saya mula berjinak dengan benda tu. Pasal bapa ayah saya ni memang ahli muzik. Okey. Ayah pun ahli muzik. Ahli muzik. Okey, jadi ayah seorang tentera laut, seorang ahli muzik juga. Dan juga seorang pakar pertukangan lah. Buat kerusi, buat meja semua. Dia suka lah part-time di rumah lah kan. Betul. Okey. Jadi dia suruh Datuk daripada tak ada apa, belajarlah buat ni. Makan tidur. Daripada makan tidur buat dah muzik. Dan disebabkan bermula dia main nak mula gergaji tu tersepit, tak bergerak. Jadi dia akan melentur kan. Dia melentur. Jadi ada lah bunyi dia tu. Ni macam bunyi macam ada do re mi. Do re mi nya. Okey. Ada key dia tu, ada note dia tu lah. Note dia lah. Jadi bagaimana Datuk boleh dia daripada situ ciptanya pula macam mana nak jadi cabut gergaji tu, lenturkan dia nak jadikan bunyi pula. Lepas tu guna apa?
cara dia nak lentur tadi, masa kita tersepit tu memang dia lentur macam kita buat jugalah. Dari situ datangkan saya cari do re mi dia tu. Bila dapat do re mi tu, baru saya mula main pakai petik. Petik mata dia tu. Petik mata. Petik mata. Petik mata dia atas bawah boleh. Di mata boleh, di belakang boleh. Tapi kalau di mata tu, vibration dia tu lebih cantik daripada yang tempat yang tak ada mata. Guna mata gergaji pun boleh hasilkan satu nada note, dan di belakangnya pun boleh. Boleh Bila kita nak slur tu, boleh pakai belakang. Masa tu guna apa? Masa nak slide tu? Tak ada. Masa tu tak ada guna bergesek tak ada. Tak ada bergesek. Saya fikir macam mana cara nak terfikirlah nak main tu kan. Datang idea tu pasal ayah saya ni memang pemain biola. Dia dulu dalam Pancaragam P. Ramlee. P. Ramlee tu adalah sepupu mak saya. Arwah. Dah lah lahir jiwa ni. Masa tu P. Ramlee ada lagi kan? Ada, dia muda lah lagi. Jadi dia pernah tengok lah kan? Dia pernah tahu. Apa komen dia? Bagi dia tak ada jadi masalah. Dia pasal saya tak main macam serius. Okey. Masih belum serius lagi lah kan? Ada je kau ni. Ada dia cakap. Jadi mak Datuk kat sepupu kepada P. Ramlee. Sepupu. Jadi darah seni tu memang dah mengalir. Bapak saya pun satu band dengan dia. Band juga dengan Allah Tan Sri P. Ramlee. Kita pergi ke museum P. Ramlee, ada gambar ayah saya dengan P. Ramlee apa semua grup tu. Tu dia. Dah ke satu cerita yang lain dah pula Okey. Orang kata dalam kategori memang betul-betul legenda lah ni kan. Baik. Okey. Jadi dari mana dapat idea nak menggunakan instrumen yang boleh digabungkan dengan gergaji tu? Contohnya penggesek biola tu, dia panggil bow. Macam mana tu? Macam mana? Jadi Datuk kata dapat idea tu kan? Yalah. Adakah pinjam bow biola, penggesek biola tu? Bila saya terfikir nak tarik macam mana lah dia. Saya teringat pasal ayah saya main biola. Kan biola tu dia yang duk tarik kan. Ya betul. String itu. Saya fikir jadi mungkin string tu sama juga macam metal gergaji tu. Cuba pinjam bapak punya biola tu. Saya main hentam kat gergaji. Jadilah pula. Boleh lah. Boleh pula dia boleh jadi. Ikut. Itu dapat yang tone yang cara tu. Jadi mesti bila ada yang dah tahu tu, mungkin ada di antara penonton kita ni daripada ahli muzik tak sabar ni nak tahu macam mana Datuk boleh hasilkan tu. Gaji pun ada dekat bawah tu. Kita tunggu je sekejap lagi Okey, jadi seperti mana yang kita katakan tadi ni, dari mana Datuk bila dah belajar main teknik ke apa semuanya kan. Jadi apakah setiap gergaji tu boleh digunakan? Nak tanya gergaji jenis apa? Dia gergaji yang lembut lah. Kita kena pakai lembut. Pasal benda tu nak kena lentur. Baru datangkan tone dia tu. Jadi gergaji lembut. Gergaji lembut apa saja gergaji. Apa saja gergaji lembut boleh pakai? Boleh pakai. Pernah tak ada gergaji yang cuba dilentur memang patah? Patah belum pernah berlaku lah. Belum pernah berlaku sebab gergaji memang semua memang dilentur kan. Kalau patah memanglah. Payahlah tu kan. Okey, baiklah. Kepada semua kan, inilah dia yang saya tekan, the living legend ataupun seorang legenda yang masih lagi ada, sedangkan ada di antaranya dah yang sama-sama bersaing dah tak ada dah kan. Tapi saya bersyukur orang yang saya terfikir dulu pernah bercerita, akhirnya saya dapat berjumpa depan mata. Yang saya cakap dulu masa saya sekolah, saya orang besar, saya teringat dulu memang saya terfikir ada seorang pemain muzik yang main pakai gergaji. Memang saya cakap, boleh tak kalau muzik zaman sekarang ni kita nak campurkan atau nak garapkan, nak gabungkan dengan alunan irama daripada biola gergaji ni. Ataupun zaman sekarang ni, boleh saya katakan kalau siapa yang pernah dengar muzik Hawaii, lagu-lagu Hawaii, ataupun lagu-lagu country, cowboy yang ada pakai gitar slide tu, dia hampir dekat-dekat ataupun mungkin sama. Tapi alat tu alat moden.
gitar tu moden kan, semua tu slide tu moden dan agak mahal. Tetapi yang peliknya Datuk ni menggunakan alat yang orang gunakan untuk pertukangan. Agak pelik lah kan? Ya. Alat pertukangan digital muzik. Kita akan saksikan kesalanya sebentar nanti. Jadi kepada yang berada kat luar sana tu boleh terus bersama dengan kami, dan juga kalau ada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut boleh. Datuk Yeah. Okey, baik. Jadi saya nak tahu juga Datuk, sejauh mana perjalanan Datuk daripada mulanya belasan tahun masuk kepada pertandingan bakat TV di RTM kan, menang juara. Ya. Tahun bila tu Datuk? 79. 79. Masa tu saya baru usia dalam 10 tahun. 10 tahun. Jadi itulah saya dapat tengok kat TV. Ya. Masa tu. Lepas tu terus bila dah jadi juara tu, persembahan Datuk diterima di peringkat mana? Saya mula nak masuk tu, jadi hari yang dia nak yang orang yang peserta tu lebih kurang ada 2,000 peserta untuk bakat TV jadi tu. kawan saya beritahu saya lah, kenapa aku tak masuk main gitar. Saya boleh main gitar, keyboard semua boleh main Oh. lah. Saya main. Saya kata benda tu alat biasa. Betul. Siapa pun boleh main. Saya kata. Dia kata aku carilah satu benda-benda lain-lain kan, yang benda pelik-pelik lah. Saya terfikir lah, baik cuba gaji tu kan? Saya jadikan dia lagu tu betul. Jadi hari yang dia orang panggil untuk audition tu, saya pergi. Masa tu di orkestra RTM ni, tu orang heran. Datang saya bawa, masa tu gaji saya tutup dengan surat khabar. Okey. Malu tak ada orang gaji, kata orang apa kan. Lepas tu dia tanya kat saya, kau ni datang ni nak tukang ni mana? Jadi saya betul tak cakap apa kan. Saya kata adalah benda saya nak buat. Saya tak kata pasal nak gesek apa. Dia kata bukan ada apa-apa nak repair apa-apa sini kan. Dia kata kita orang ni orkestra, masa tu konduktor dia ni Akbar Nawab. Dia. Jadi dia kata, saya kata tak apalah. Apa nak saya kata you susah-susah hati lah hari ni lah. Saya pun terus terang saya cakap lah, gini lah, you main lagu P. Ramlee, nama Hamidah, key G sharp minor. Okay. Terkejut. Sampai key pun kau tahu. Kata lebih kurang itulah. Yang setahu saya lah gitu kan. Itulah dia mainkan lagu Hamidah. Masa tu saya dapat jadi juara tu. Yalah. Mana tahu kalau zaman sekarang pun saya kira memang juara tu lah. Sebab apa? Dah tak ada orang lain yang boleh menggunakan alat pertukangan jadikan alat muzik. Yang macam Datuk kata sini, kalau bawa gitar biasa. Kalau bawa gendang biasa. Kalau bawa biola pun biasa. Kan? Cuma yang luar biasanya, kalau permainan dia tu di luar kotak. Di luar pemikiran orang. Orang main gitar pakai tali, dia main gitar dekat belakang. Itu pelik lah kan. Tapi ini gergaji. Sampai konduktor pun heran Heran masa saya mula-mula masuk ke RTM tu. Dia orang tanya saya, dia orang kerja. Hari ni kerja kat mana? Tak belah mana. Prop mana nak buat? Prop. Maksud dia nak datang buat kerja lah. Itu bukan saya nak buat prop apa-apa. Adalah benda saya nak buat. Cerita macam itu je lah. Okay. Jadi, baiklah, kita akan sambung dulu. Kita berhenti seketika dan kita akan sambung kemudian dalam Nada dan Nostalgia di bawah tuan semua oleh Transtalk TV dan bersama dengan branding partner Nine Flags. Bersama dengan saya, DJ KZ dan juga Datuk Ismail Jaka. Saya, KZ, Abang Kan Ada.